Alhamdulillah, rezeki dapat juga merasa pakai beras Alora. Dah 8 tahun dah BE ni ditubuhkan. Nurul pun dah pernah cuba Alora Pants. Memang berkesan waktu Nurul pakai waktu dalam pantang. Tapi kali ni baru ada rezeki nak dapatkan Alora Bra. Bila difikirkan tentang harga, memang Nurul rasa pun berkira-kira untuk keluarkan duit untuk beli package ni. Tapi bila Nurul tengok di sekeliling kawan-kawan ada yang struggle nak dapatkan kesihatan balik. Sebabnya benda-benda sakit ni dia datang tiba-tiba. Jadi Nurul rasa satu kesedaran untuk diri sendiri untuk cuba dan prevent selagi kita boleh. Dan kita tahu produk BE ni pun dia ada teknologi di sebalik pakaian. Kalau dulu makan untuk sihat, tapi sekarang pakai untuk sihat. Nurul harap dengan investment untuk kesihatan ni boleh bagi kesihatan yang baik. Sebagai ibu anak 4, Nurul kena kuat, Nurul kena sihat. Kalau miskin kita boleh cari duit, tapi kalau sakit memang nak baik tu makan masa dan sedih lagi. Biarlah berkorban sikit untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau difikirkan balik, produk ni tak adalah mahal mana nak dibandingkan dengan kesihatan diri kita. Bayangkan kalau kita sakit, siapa nak jaga family, siapa nak masak, siapa nak uruskan rumah. Jadi itulah yang Nurul fikirkan. Selain daripada bra yang ada sekarang asyik terkeluar bersih je, tercucuk, tak selesa sangat-sangat, so Nurul pilih untuk tukar. Jom dapatkan, memang cantik sangat-sangat.